kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini maksud kita. Ayat ni ulama kita beritahu apa? Ayat ni untuk para sahabat, tapi buka jalan untuk umat sampai akhir zaman. Kamu adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Memang satu benda dia nak jadi baik, dia kena keluar bang. Tengok mutiara dalam laut bang, satu orang menyelam mujahadah susah payah, ambil mutiara tu, canai elok-elok, bentukkan cantik-cantik, letak dalam cermin, bubur lampu, juta-juta harga. Dalam laut tak ada nilai, keluar daripada laut, juta-juta harga. Pokok jati dekat dalam hutan ratus-ratus tahun, tak ada nilai bang. Pokok sekadar pokok. Tapi orang bermujahadah, bawa trailer, bawa potong tu, chainsaw tu kan, potong pokok tu, bawa keluar, pergi kat kilang, bentuk jadi perabot, ratus-ratus ribu harga dia. Kalau dalam hutan tak ada nilai, keluar daripada hutan, ratus-ratus ribu harga dia. Tiba-tiba kita kata apa? Kita tak nak keluar jalan Allah, kita kata tempat tidur saya, tempat makan saya, tempat saya bahagia dalam rumah saya sendiri. Tak nak keluar daripada rumah kita. Macam mana? Kena keluar jalan Allah. Allah SWT keluarkan kita daripada perut ibu kita untuk beri manfaat pada seluruh manusia. Allah SWT keluarkan kita daripada rumah kita untuk beri manfaat pada seluruh manusia. Allah SWT keluarkan kita daripada negeri kita untuk memberi manfaat pada seluruh manusia. Allah SWT keluarkan kita daripada negara kita untuk memberi manfaat pada seluruh manusia. Ini maksud kehidupan kita. Kena keluar tentang dia. Tak keluar dia tak syok. Abang kerja dapat gaji tiap bulan 5,000 bang. Cukup bulan masuk kat handphone tu, trek gaji masuk. Tengok kat handphone, seronok tak bang? Gaji masuk 5,000. Mana seronok bang? Pergi bank tekan, bawa keluar duit tu, belanja, seronok. Dalam bank mana seronok? Kena keluar dulu. Hari ni tuan-tuan tak keluar jalan Allah, tuan-tuan tak tahu seronok tak seronok. Keluar dulu. Baru tuan-tuan rasa, ya Allah, kenapa daripada dulu aku tak nak keluar jalan kau ya Allah? Seronoknya, bahagianya ya Allah, tenangnya ya Allah.